Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung double attack menggunakan rook, bishop, pawn dan juga king pada muka surat 41. Okey, kalau minggu lepas dan sebelum-sebelum ni kita dah belajar double attack menggunakan queen dan double attack menggunakan kuda. Sekarang hari ini kita akan teruskan lagi membuat double attack menggunakan rook, bishop, pawn ataupun king. Okey, ini adalah puzzle yang pertama di mana kita membuat double attack menggunakan rook. Ingat, setiap kali permainan kita kena buat CCA, check. Cari dulu check. Kalau ada check yang bagus, macam puzzle yang pertama ni, ada check yang bagus, kita check. Selepas king lari, kita boleh capture. Okey, puzzle yang kedua, masih lagi membuat CCA. Cari check dulu, ada tak check yang bagus. Menggunakan rook, check. Bila king lari, ke mana-mana, okey, bila king lari salah satu ataupun ke mana-mana, kita boleh makan bishop. Okey. Okey, ini adalah puzzle yang ketiga. Okey, tengok dulu, perhatikan dulu. Kita ikut CCA. C yang pertama, check. Okey, ada tak check? Okey, kalau kita tengok rook tak boleh check, kuda tak boleh check, bishop pun tak boleh check. Okey, kita akan beralih kepada yang kedua, iaitu capture. Okey, mari kita tengok ada tak boleh capture. Capture makan makan. Okey, bishop tak boleh makan, kuda tak boleh makan, yang boleh makan rook. Tapi walaupun rook makan, kita pertimbangkan lagi, kita teruskan lagi, iaitu attack. Okey, tengok attack bermaksud serang. Okey, tengok bishop tak, mungkin boleh attack kuda macam tu, attack kuda macam ni tak ada apa-apa. Mungkin kuda boleh lari, kuda pun tak boleh attack apa-apa. Yang boleh attack di sini cikgu tengok rook. Rook pergi ke C4. Kita double attack, iaitu kita attack kuda dan kita attack bishop secara serentak. Misal kata kuda lari ataupun bishop lari, kita boleh makan salah satulah. Misal kata bishop lari, kita dapat makan kuda. Okey, itulah pentingnya CCA. Kita cari check dulu. Kalau check tak ada, kita cuba cari capture. Kalau capture tak ada, kita attack. Okey, sekarang puzzle yang keempat. Okey, puzzle keempat masih lagi putih main. Betul tak putih main? Puzzle keempat, okey, putih main. Kita tengok bishop. Okey, bishop boleh tak buat double attack dekat mana-mana. Okey, maka pawn tu macam tak bagus. Sini pun tak ada bagus. Okey, kita beralih kepada rook. Okey, rook. Rook kalau kita tengok boleh attack check tak boleh lah sebab king dah jauh ke dalam. Capture pun tak ada apa boleh capture. Bishop, hanya bishop boleh capture, tu pun tak bagus. Okey, kalau rook yang berada di E ni attack bishop dan kuda secara serentak, pun kurang bagus sebab boleh dimakan. Petak tu dimakan, petak tu dikawal oleh queen. Jadi rook di C1 akan gerak ke C7, attack kuda dan bishop secara serentak. Okey, inilah kita panggil dia double attack, ataupun anak-anak lebih familiar dengan fork. Okey, seterusnya tak kisah. Okey, dalam situasi ni tengok, kalau kuda lari, kita akan makan bishop. Begitu sebaliknya, kalau bishop lari, kita akan makan kuda. Okey, seterusnya putih main. Kita balik kepada prinsip asas main chess, CCA, check. Okey, kita tengok bishop. Check sini. Nanti senang-senang saja hitam akan boleh halang.
Check sini. Okay, check sini kalau cikgu Bak tengok macam bagus sebab kita attack king dan kita attack rook secara serentak. Okey, bisa kata kita ke D5. King terpaksa lari. Bila king lari, kita dapat makan kuda hitam secara percuma dan kita ada dua kelebihan berbanding hitam yang hanya ada satu bishop saja. Itulah pentingnya kita cari kelebihan buah. Seterusnya kita main buah apa ni? Kita masih lagi main buah putih. Okey, putih jalan. Okey, berbalik kepada prinsip asas kita C, C, A. C yang pertama, check. Okey, kita tengok bishop hitam tak boleh check, bishop putih pun tak boleh check, rook pun tak boleh check sebab king terlindung. Beralih kepada C yang kedua, capture. Kita tengok apa benda yang boleh makan dan mendatangkan manfaat. Okey, rook boleh makan pawn percuma tapi boleh makan. Okey, tak apa. Bishop boleh, kalau kita tengok tak boleh makan tak boleh makan. Bishop putih makan pawn percuma dan bagusnya kalau kita makan guna bishop berbanding rook tadi adalah kita dapat membuat double attack menggunakan bishop. Okey, fork menggunakan bishop. Okey, kita makan. Kita telah attack dua rook secara serentak. Kalau rook lari, misal kata rook pergi ke C8 ni, tak ada masalah, kita makan sajalah. Memang dia akan makan balik. Dia tak boleh makan rook sebab kalau makan rook ada bishop kawal dan juga rook kawal. Jadi dia akan makan balik. Tapi tidak mengapa sebab kita lebih. Contoh dia 5 tambah 3 8, 8 tambah lagi 3 11. Tapi kita ada berapa? 5 tambah 5 10 tambah 3 13. Kalau kita kira point kita pun lebih 13 berbanding 11. Okey, seterusnya kita main buah apa ni? Okey, kita main buah putih. Okey, sekarang nak buat check memang tak boleh lah sebab king dah terhalang betul-betul sekarang capture. Kalau kita tengok tak ada apa-apa yang boleh capture, tak ada apa-apa pun yang boleh makan, tak ada apa-apa pun yang boleh makan. Semuanya tak ada tempat nak makan. Kita beralih kepada yang ketiga, attack. Apa benda yang kita boleh attack? Banyaklah benda yang kita boleh attack. Contoh je rook datang sini, cuba attack pawn yang tidak dikawal, ataupun rook datang sini mungkin cuba attack rook tu. Tapi kalau boleh kita nak cari yang lebih bagus lah, iaitu bishop pergi ke D7. Bishop boleh gerak ke D7. Kita telah fork dua-dua rook. Okay, kita telah fork dua-dua rook, kita telah double attack. Jadi hitam tak ada pilihan, dia kena larikan salah satu rook. Contoh dia kalau dia lari rook yang bawah ni, kita boleh makan rook lagi satu. Begitulah sebaliknya, kalau kita walk rook ni larikan diri, kita boleh makan. Tapi rugilah kalau lari sini, kita makan tak boleh makan balik. Okay, jadi macam mana kalau nak boleh makan balik? Nak boleh makan balik, kita undur belakang lah. Dia kena pilih salah satu lah. Kalau kita makan rook sebelah sini, rook di E boleh makan balik bishop. Okey, itulah pentingnya kita menggunakan kaedah CCA dalam setiap permainan kita. Okey, balik kepada puzzle yang seterusnya. Masih lagi putih. Okey, jom kita tengok apa benda yang boleh double attack. Kalau check dah mustahil lah sebab king dah terkawal rapi. Capture, kita tengok apa yang boleh capture. Capture pawn ni tak bagus, kena makan balik. Okey, tak ada apa dah yang boleh capture.
kita beralih kepada CCA. Kita beralih kepada A, attack. Okey, tengok rook ni okey, mungkin dia boleh attack bishop dan juga pawn. Selain daripada tu, apa lagi boleh attack? Bishop ke C7, attack rook dan juga attack kuda secara serentak. Kalau rook lari, kita boleh makan kuda secara percuma. Okey, contoh dalam situasi ni, kalau kuda datang sini, kita boleh makan rook di D8. Okey, kita ada untung sebab kita ada 2 rook berbanding hitam yang hanya ada 1 rook saja. Okey, seterusnya yang ni hitam main. Hitam main, kalau kita tengok betul-betul apa yang boleh buat. Okey, kalau kita beralih C yang pertama, iaitu check. Queen tak boleh pergi check, bishop tak boleh pergi check, kuda tak boleh pergi check lah sebab king jauh. C yang kedua, capture, makan. Okey, bishop makan pawn ni tak bagus, kuda pun tak bagus, tak ada apa-apa yang boleh makan. Selain daripada tu, kita beralih kepada attack. Okey, kita tengok apa benda yang kita boleh attack. Okey, kuda kalau kita tengok tak ada apa, bishop pun tak boleh nak attack, queen pun tak boleh attack. Kalau semua dah tak boleh attack, mungkin kita boleh guna pawn. Contoh yang paling mudah adalah pawn di D5. Kita boleh tolak satu tapak ke depan, membuat double attack kepada kuda dan juga bishop secara serentak. Kalau putih makan, kita boleh makan balik menggunakan kuda, dan itu adalah kelebihan lah. Kalau kuda lari, kita boleh makan bishop secara untung lah, secara percuma. Okey, dan kita ada kelebihan buah di sini. Okey, seterusnya puzzle yang seterusnya dimainkan juga hitam. Jom kita tengok. C yang pertama, check. Kalau check macam mustahil lah sebab king telah castling dan telah dikawal rapi. Itulah pentingnya castling. Biasa anak-anak main tak castling, dan tujuan kita castling adalah untuk lindungi king kita daripada terkena check. Sebab penting, sebab check tu bahaya. Okey, yang kedua, capture. Okey, kita tengok apa benda yang boleh capture. Rook tak boleh capture apa-apa, kuda pun tak boleh capture, bishop tak boleh capture, queen boleh capture. Queen boleh capture pawn ni. Tapi kita tengok apa yang boleh capture. Okey, tengok pawn hitam ni, dia boleh capture pawn di G2 ni, dan bagus sebab bila dia capture, kita dapat fork antara rook dan juga bishop. Sebab apa boleh capture? Sebab pawn tu telah dikawal oleh bishop yang jauh ni. Bishop yang telah yang berada di B7. Yang ni biasanya kita panggil Fascianto. Bishop yang kuat, sniper. Okey, kalau kita makan, putih boleh buat apa? Putih terpaksa makan lah. Terpaksa makan sebab kalau kita lari ke, dia akan makan. Ataupun kita lari rook, dia akan makan, dan dia boleh promote queen lah. Tapi kita boleh makan, putih boleh makan, dan akan dimakan balik menggunakan bishop di B7. Datang sniper jauh, Fascianto. Tu nama teknik tu lah. Teknik bishop jauh ni nama dia Fascianto. Okey, seterusnya puzzle ni dimainkan oleh putih, dan kita masih lagi sama macam tadi. Kita attack menggunakan pawn. C yang pertama check, tak boleh sebab king dah terlindung rapi. C yang kedua capture. Kalau kita tengok pun, kalau bishop makan kuda pun kena makan balik, macam kurang bagus. Dan yang bagusnya adalah A, CCA. A adalah attack. Itu kita attack 2 kuda secara serentak. Hitam boleh buat apa? Mungkin hitam boleh lari. Lepas kita lari, kita
makan saja kuda lagi satu. Okey. Okey, seterusnya puzzle yang terakhir. Puzzle yang terakhir, putih main menggunakan teknik yang sama, iaitu CCA. C yang pertama check. Okey, kita tengok bishop tak boleh pergi check. Okey, C yang kedua capture. Kalau kita tengok tak ada apa yang boleh makan. Adalah bishop boleh makan pawn ni, tapi kurang bagus lah. Tak ada apa yang boleh makan, yang boleh memberi makan secara untung. Dan A adalah attack. Okey, kita tengok bishop tak boleh nak attack mana-mana kuda. Boleh lah attack macam ni kan, tapi boleh dikawal dengan tolak pawn. Kita ni ni nampak macam pin kan. Tapi dia boleh kawal menekan pawn. Kalau kita makan pun nanti kena makan balik macam kurang bagus. Jadi kita boleh attack bagi dan kita boleh attack menggunakan king ke C3. Kita attack dua-dua kuda secara serentak. Kalau kuda salah satu lari, contoh dia kuda ni makan pawn, kita boleh makan kuda dan kita ada untung. 2 buah berbanding hitam, ada satu kuda sahaja. Itu sahaja untuk minggu ni, iaitu double attack menggunakan rook, bishop, pawn dan juga king. Sebelum ni kita dah belajar queen dan juga kuda. Jadi senang cerita, double attack ataupun fork boleh dilakukan oleh semua buah. Rook boleh, bishop boleh, king boleh, pawn pun boleh, queen boleh, kuda lah yang paling famous. Fork yang paling famous menggunakan kuda dan juga queen. Itu saja, sekian, terima kasih.